Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkempen dan mengajak para belia untuk menyertai kem belia IQ daripada 29 sehingga 31 Ogos ini, yang mana kem ini insya-Allah akan membangunkan belia pemikiran mereka, minda mereka, fizikal mereka ke arah yang lebih baik dan cemerlang, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kem belia IQ ini. InsyaAllah sebelum daripada mungkin saya memberikan dalam jangka masa seminit dua kepada setiap daripada, sebab saya dah mulakan tadi, jadi saya akan berikan kepada Ustaz Syarul Anwar dan Ustaz Abdul Razak berkaitan dengan kadang-kadang dilema awal orang ini mengenali manhaj yang kami panggil sebagai manhaj sunnah ataupun dakwah memerintasi daripada sempadan yang ada mazhab apa mungkin warna apa ataupun perkumpulan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk memahami relevan, rasionalnya satu orang Muslim yang datang daripada background atau latar belakang memahami agama setempat kepada memahami agama yang lebih teratur, tersusun dan memenuhi seruan kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya mulakan dengan Ustaz Syarul. Banyak kan air longgang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Macam nak start? Nabi SAW diutuskan dalam masyarakat yang dinamakan jahiliyah. Nabi diutuskan dalam masyarakat yang dinamakan jahiliyah. Jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan, zaman kejahilan. Kenapa dinamakan jahiliyah pada ketika itu? Adakah mereka itu bodoh? Nah, adakah mereka itu bodoh ke pandai? Ni saya nak tanya soalan ni. Nabi diutuskan kepada suatu masyarakat yang adakah mereka itu bodoh dalam urusan pentadbiran kehidupan harian? Tak kan? Maka mereka orang-orang yang pandai juga. Abu Jahalnya, Abdul Muttalibnya, ada bla 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 semua ni. Kepala-kepala Quraisy, orang yang mentadbir Mekah tak? Pada waktu itu mereka tidak bodoh dalam urusan jual beli, mereka tak bodoh dalam urusan kehidupan harian, tapi dinamakan jahiliyah kerana mereka itu dalam kehidupan hariannya itu jahil dari sudut menyembah sesama makhluk. Jadi orang menyembah orang menyembah patung, orang menyembah jin dan setan, orang menyembah pokok, orang menyembah batu, orang menyembah lembu, contohlah, dan macam-macam lagi. Pada ketika itu, orang percaya macam pagi tadi saya sebut, orang percaya siamayal, sesuatu benda yang boleh membawa petanda buruk, malang. Orang percaya dengan telik nasib. Telik-telik, ambil anak panah, ada telik macam-macam, kemudian berpandukan telekan. Orang percaya bomoh. Orang percaya sahir, tukang sihir. Jadi itu semua bentuk masyarakat pada ketika itu. Nabi datang, Nabi membawa cahaya dah, Islam lah. Apa dia yang Nabi bawa? Agama Islam. Maka mengeluarkan daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan Al-Khaliq, iaitu Tuhan yang menciptakan makhluk.
Lahirlah generasi para sahabat yang pada mulanya mereka itu juga dalam kelompok jahiliyah. Maka mereka terima Islam. Nabi kerjanya yatlu alaihim ayati. Nabi membacakan ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan mereka. Membersihkan mereka daripada kebodohan tadi tu. Kejahilan tadi tu. Hidup dalam keadaan makhluk menyembah makhluk. Maka Islam datang mengeluarkan penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan Al-Khaliq tadi tu. Lahirlah berikutnya generasi para sahabat, suatu generasi yang sangat ajaib. Kenapa dikatakan satu generasi yang sangat ajaib? Ni. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, suatu generasi yang Nabi bentuk mereka, orang yang mengikut nabinya tu. Nabi kata tidak ada satu orang nabi yang diutuskan kepada satu umat melainkan di sekelilingnya hawariyun wa ashab. Akan ada hawariyun dan para sahabat berada sekeliling Nabi. Kerja mereka, kata Nabi, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Ambil sunnah nabinya dan buat perintah nabinya. Nabi kata lagi, summa ya'ti khulufun min ba'dihim. Kemudian datang satu generasi lepas daripada sahabat ni tadi, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Buat benda yang tak pernah disuruh dan cakap benda yang tak pernah buat benda yang tak pernah disuruh. Ini Nabi yang menyifatkan mereka. Jadi sahabat Nabi, orang yang mengikut sunnah Nabi. Golongan selepas daripada itu, golongan yang cakap pandai. Cakap benda yang tak buat, dia buat benda yang Nabi mereka tidak suruh. Faman jahadahum, siapa yang memerangi mereka dengan tangan, dengan lidah dan dengan hati, maka dia mukmin, dia orang beriman. Lepas Nabi wafat, ni para sahabat bawa agama. Nabi meninggalkan kita dalam keadaan terang. Lailuha kana hariha. Malamnya macam siangnya. La yazighu anha illa halik. Tak ada orang yang menyeleweng melainkan dia binasa. Dan sahabat Nabi, orang yang membawa dakwah. Dan mereka ni, para sahabat Nabi ni, tak pernah menukuk tambah daripada ajaran Nabi. Dan mereka ini mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu nak ikut, ikutlah mereka yang telah mati. Itu para sahabat Nabi. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihim. Satu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi sahabat Nabinya. Maka kena ikut sahabat. Muncul lepas daripada itu ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang mengikut hawa nafsu dan bid'ah. Mula-mula dah ikut dah. Nabi wafat, sahabat semua dah Mekah dah Islam dah semua dah. Ikut apa yang Nabi ajar. Nabi wafat, muncul orang-orang yang nak menyeleweng. Sebelum Nabi wafat, Abdullah bin Sabah dah ada dah. Dhul Khuwaisirah dah ada dah. Abdullah bin Sabah yang lepas daripada tu lahirnya siapa? Abdullah bin Sabah lepas tu lahir kumpulan apa? Syiah, Rafidah. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi. Muncul dia, maka akhirnya kumpulan Syiah muncul. Dipanggil Rafidah yang awal-awal lah. Zul Khuwaisirah, orang yang mempertikaikan Nabi pada zaman Nabi. Nabi bagi ke harta rampasan perang. Dia kata Nabi, buat adil lah. Nabi kata, kalau aku tak buat adil, siapa lagi nak buat adil? Maka akan lahir daripada dia ni, iaitu sepuak-puak ini dipanggil Khawarij. Maka lepas dah Nabi wafat ni, orang muncul bid'ah. Yang Nabi telah lukis khatta lana khattan. Nabi lukis satu garis lurus. Panjang ni, nak cakap sikit. Nabi lukis satu garis lurus. Kemudian Nabi lukis khututan. Banyak garis-garis, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan setiap jalan kiri kanan tu ada setan yang memanggil kepadanya.
Jalan kiri kanan, itulah jalan yang menyeleweng daripada jalan lurus. Itulah yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Apabila Nabi kata berpisahnya golongan Yahudi dan Kristian masing-masing 72 dan umat aku akan berpecah 73, kulluhum finnar. Semua neraka illa wahidah, malaikat satu. Sahabat tanya satu tu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam hadis lain al-jamaah. Muncul lepas daripada itu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah apa dia? Ahlul Ahwa wal Bidah. Ahli Sunnah, apa dia Ahli Sunnah? Orang yang mengikut sunnah. Ahli Sunnah, orang yang mengikut sunnah. Wal Jamaah, jamaah kaum muslimin. Dan pada ketika itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Yang tak mau ikut sahabat Nabi dipanggil ahlul ahwa wal bidah, pengikut nafsu dan bidah. Kenapa Syiah menyeleweng? Nah, kenapa Syiah menyeleweng? Kerana apa? Tak dengar. Bidah. Ha. Syiah buat bidah, betul? Apa bidah dia? Banyak. Dia buat hadis palsu. Syiah golongan paling teruk kata Imam Syafi'i, paling teruk ahli bid'ah ni, yang tak ada paling teruk daripada dia lagi Syiah. Jadi Syiah buat hadis palsu dan sebagainya, mengkafirkan sahabat Nabi. Bagaimana orang mengkafirkan sahabat Nabi nak jadi ahli sunnah wal jamaah? Maka dia mengeluarkan diri dia daripada ahli sunnah. Khawarij. Khawarij kenapa? Khawarij. Apa masalah dia ni? Masalahnya melampau. Keluar daripada Ali, iaitu pada asalnya menyuruh Ali mencari apa? Pembunuh Osman tak? Bila Ali tak dapat mencari pembunuh Osman, mereka tak nak bai'ah dan mereka menghukumkan kafir. Maka dia pun hukum kafir juga. Sesat juga Khawarij. Muncul lagi macam-macam kumpulan Mu'tazilah. Orang yang mendahulukan akal daripada nas. Menyeleweng daripada pemahaman agama yang dibawa oleh sahabat Nabi. Maka Syiah tak faham macam sahabat Nabi faham. Khawarij tak faham macam mana sahabat Nabi faham. Mu'tazilah tak faham macam mana sahabat Nabi faham. Murji'ah tak faham macam mana Nabi faham dan sahabat faham. Murji'ah apa pula? Yang membezakan amal, iman dan amalan. Kau nampak aku tak bertudung tapi iman aku kuat tau. Tu golongan Murji'ah tu. Inilah dia nama Ahlul Ahwa wal Bidah. Lagi kita jauh daripada zaman Nabi, lagi jauh. Kumpulan yang kita sebutkan tadi mati belaka dah. Nama tu mati belaka dah. Khawarij mana ada nama dah zaman sekarang Khawarij. Tapi yang kekal abadi sampai kiamat. Syiah tak? Rafidah dan Syiah kekal sampai kiamat. Nama tu. Murji'ah mana ada nama tu dah. Mu'tazilah mana ada nama tu dah. Maka datang orientalis, zaman-zaman kemudian orientalis merangkumkan semua kumpulan-kumpulan sesat ni semua tadi. Ambil Mu'tazilah sikit, ambil Murji'ah sikit, ambil Syiah sikit, ambil ni bubur dan peruyuk masuk dalca. Nah, semua tu ramuan tu dicampur, lahir siapa? Lahirlah kumpulan liberal, moden. Kumpulan, ada orang kata neo Khawarij kan. Ada orang kata otak macam Mu'tazilah, itu liberal kan. Liberal, akal mesti mendahului nas. Tak logik lah hadis ni palsu. Senang hati kan. Ini dia kesesatan yang berlaku lepas Nabi wafat. Dan perpecahan umat Islam ni dah Nabi sebut dah 73 tadi. Satu je syurga. Maka inilah yang kita nak tekankan. Pengamalan agama kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Masalahnya semua ngaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah ngaku ahli sunnah wal jamaah kan. Mereka tak liberal dia pun ahli sunnah wal jamaah. Yang tak faham repek-repek duk terginja-ginja berzikir tu pun kata dia ahli sunnah wal jamaah juga. Habis ahli sunnah wal jamaah mana nak ikut ni? Nak ikut style Abu Hafiz ke? Nak ikut style aku ke? Ustaz Razak? Ahli sunnah mana? Ahli sunnah mana?
di persimpangan kan. Maka tak ada jalan untuk memahaminya melainkan balik-balik kepada pemahaman sahabat Nabi. Ustaz Abu Hafiz sebut tadi baik. Baik tak boleh ditentukan dengan akal semata-mata. Baik buruk mesti ditentukan juga dengan nas, dalil, Quran, sunnah. Ni nak tekankan ni hari ni kan. Duk dalil apa benda wahabi lempang apa ni. Duk wahabi. Tak faham apa tu wahabi. Kita pun tak tahu apa dia. Kita pun tak tahu apa tu wahabi. Yang ada ahli sunnah wal jamaah. Wahabi yang tu kat 5. Wahabi tak tahu, saya pun tak tahu. Tanya wahabi. Ahli sunnah wal jamaah tak? Maka ahli sunnah wal jamaah kita kata ikut dalil, ikut nas, Quran, sunnah. Kalau engkau nak faham agama ikut guru engkau, hak ni pula nak faham agama ikut guru dia, hak ni pula nak faham agama ikut guru dia, kita akan berbeza. Sekarang guru-guru ni mesti ikut siapa? Nabi dan para sahabat Nabi tak? Jadi itulah dia kita track, kita nak patah balik track tu. Track yang dah Nabi lukis tu, ahli sunnah wal jamaah tu, yang kita tak maunya kiri kanan. Jelas tak setakat ni? Jadi bila kita sebut kenapa solat, nak tanya kenapa solat? Siapa boleh jawab kenapa kita solat? Sebab ada dalil suruh solat. Kalau tak ada dalil suruh solat, aku pun malas. Bukan? Kenapa nak kena puasa Ramadan? Sebab ada dalil suruh puasa Ramadan. Wajibkan. Kenapa kena pergi haji seumur hidup? Sebab ada dalil. Kenapa aku tak buat abseiling setiap hari 5 kali sehari sewaktu sehari semalam? Kerana Allah? Kerana tak ada dalil. Kerana tak ada dalil. Kenapa kita kena zikir la ilaha illallah subhanallah? Ada dalil. Kenapa kita ni? Kenapa? Sebab Allah dan Rasul kata ada. Kenapa kita tak lompat bintang kerana Allah? Kan? Sebab tak disuruh. Urusan dunia pula lagi luas. Urusan dunia kau buatlah apa kau nak, kau pakailah apa kau nak, yang penting ikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tapi bab agama kau tak boleh pandai-pandai. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita Syiah, then buatlah apa kau suka. Kan? Jadi agama kita ada manhaj talaqinya, ada cara belajarnya. Maka cara belajar agama kita mestilah berpandukan kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi ni pula kena ngajilah apa benda sunnah ni. Sunnah pada sunnah, cakap Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi, itulah sunnah. Apa yang tak ada dalam qaul Nabi, apa yang tak ada dalam perbuatan Nabi, apa yang tak ada dalam persetujuan Nabi, apa tak ada dalam sifat Nabi, kita tak boleh kata dia sunnah. Kita tak boleh kata dia sunnah, kan? Sebab tu bila kita kata ahli sunnah, tiba-tiba mokok. Ahli sunnah apa? Ahli sunnah, semayang tak buat. Ahli sunnah, sunnah Nabi tak nak buat, bid'ah nak buat. Maka kita sebut pagi tadi, tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Sunnah lawannya bid'ah, kan? Dah lah, Ustaz Razak pula. Wallahualam. Nak cakap apa ni? Soalan yang sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita habis 10.30 malam ni, kan? Kan? Kalau ikut jadual 10.30, kan? Nah, betul? Setuju? Boleh tukar-tukar? Ikut suka hati ke tukar? Subject to change. Baik.
Saya punya ni pun dah malam ni dah semakin apa? Dah nak habis lah. Saya cakap sikit sekolah no. Saya cakap bahasa yang simple-simple cukup lah. Boleh? InsyaAllah. Apa nama? Kita semua faham. Kita ialah yang diciptakan. Betul? Makhluk. Betul tak? So kita yang diciptakan sudah pasti adanya pencipta, iaitu Al-Khaliq. Sebabkan kita ini bukan pencipta dan kita juga bukan minta kita ini diciptakan, kita ada pencipta yang menciptakan kita, sudah pastilah. Boleh faham ni? Banyak sangat. Kita sudah ada pencipta yang menciptakan kita, maka kita ini yang diciptakan. Jadi disebabkan kita bukan pencipta, maka kita perlulah merujuk kembali kepada pencipta. Kenapa dia mencipta kita? Betul? Okey. Contoh saya bagi. Sebuah kilang pensel katakan. Ada yang mencipta pensel itu. Semua kenal pensel kan? Ni saya cakap bahasa simple-simple kan? Semua kenal pensel. Kenapa tukang kilang itu membina ataupun membuat pensel? Sudah pasti dia ada jawapannya dan dia lah yang paling tahu mengapakah dan bagaimanakah pensel itu perlu digunakan. Betul? Jadi tujuan tukang yang buat pensel itu mencipta pensel kerana pensel itu untuk digunakan untuk menulis. Jadi ketika mana pensel itu kita gunakan untuk menulis, sewaktu itu barulah pensel itu benar-benar akan berguna dan berfungsi seperti mana yang dimahukan oleh pencipta. Tapi tiba-tiba ada seorang mangkuk ayun katakan, dia pergi ambil pensel itu, dia tak guna untuk menulis, dia pergi buat paku. Nak paku frame ke apa ke, dia ingat nampak tajam kot ni pensel ni, dia pun pergi ambil pensel, ambil mertun. Faham mertun? Mertun ni bahasa yang agak standard lah. Nah, kita ada hammer, lagi tinggi dipanggil sebagai mertun. Nah, ini bahasa Sanskrit lah. Okay. Mertun yang sekarang masih lagi digunakan pakai oleh orang-orang Kedah, orang Penang dan juga orang Perlis kot saya ingat. Orang Johor tak pakai kot kan. Kan, minta maaf lah kan. So kita pergi ambil mertun ataupun hammer, apa, kita ketuk, bukan katuk, kita ketuk pensel itu. Agak-agaknya apa akan jadi kepada pensel itu? Patah. Apakah pensel itu berfungsi kepada tuannya itu? Tidak. Kenapa? Kerana sewaktu itu kita gunakan pensel itu bukan seperti yang diciptakan oleh kilang tadi. Sebab kilang tak cipta pensel untuk dibuat paku. Maka sewaktu itu pensel itu menjadi rosak, musnah dan binasa. Tidak boleh digunakan lagi sebab telah pun digunakan secara yang salah. Kembali balik kepada kita ini. Kita bukan pensel. Okey, kita ialah manusia yang Allah ciptakan. Maka kita merujuk kembali kepada pencipta. Mengapa dia menciptakan kita semua ini? Maka Allah jawab dengan begitu jelas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia itu, melainkan mereka itu aku mahukan untuk mengabdikan diri kepada aku. Tadi ayat ni sudah pun dihuraikan oleh Ustaz KA. Sebut saja, ingat lagi? Liya'budun ay liyuwahidun, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. So itu peranan kita. Oleh itu, mana-mana manusia di atas muka bumi ini yang hidupnya di atas muka bumi yang tidak menjalankan fungsi dan peranannya sebagai seorang hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah, sewaktu itu dia menjadi manusia yang rosak, yang binasa, yang musnah. Mengapa?
kerana dia tidak hidup seperti mana yang dimahukan oleh Sang Pencipta, iaitu Allah Rabbul Jalil. Sebab itulah kita sekarang ini hidup sebagai seorang hamba Allah yang menjalankan fungsi dan peranan sebagai seorang hamba Allah. Itu yang pertama. Saya ada lebih kurang 12 poin saya nak cakap. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan rangkumkan menjadi 2, 3, 4 sekali. Yang kedua ialah disebabkan kita ini tak ada seorang pun di kalangan kita yang mengetahui apakah kehendak Allah yang Allah mahukan, bagaimana kita ini mengabdikan diri kepada Allah. Sebab kita tak ada seorang pun yang mendapat wahyu, betul? Kan? Walaupun dia pakai jubah, walaupun dia pakai kepiah, walaupun dia badan lebih besar, dia tak dapat wahyu juga. Saya pun sama juga, walaupun saya pakai agak lebih smart sikit malam ni, saya pun tak dapat wahyu juga. Hatta Tok Imam Mekah sekalipun, Tok Imam Masjid Nabi sekalipun, Tok Siak ke, Tok Bilal ke, dia pakai jubah 3 lapis ke, serban 4 kilo ke, tasbih besar kapal ni rantai kapal sekalipun, dia juga tak dapat wahyu. Walaupun siapa dia, walaupun kita menggelar dia sebagai tuan guru, tok syekh, ustaz, ada 14 PhD sekalipun, dia juga tak mendapat wahyu. Hanya yang mendapat wahyu di atas muka bumi ini ialah para Rasul, dan yang terakhir sekali ialah Nabi kita junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya baginda sahaja yang mendapat wahyu itu. Kan? Ada orang sabotaj ke? Siapa duk jaga ni? Kan, betul tak? Siapa dekat? Jadi disebabkan di kalangan manusia ini tidak ada seorang pun yang mendapat wahyu, hanya Nabi saja yang Allah berikan wahyu, maka kita jika hendak memastikan fungsi kita, peranan kita sebagai seorang hamba Allah itu mampu dijalankan dengan sebaik mungkin seperti mana yang Allah mahukan, kita tidak ada lagi pilihan lain, melainkan kita mesti wajib, harus dan perlu untuk merujuk kepada manusia yang Allah berikan wahyu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana manusia menjadikan Rasul sebagai rujukannya, kayu ukurnya untuk memastikan yang aku buat ni betulkah apa yang Allah nakkan, maka bila dia menjadikan Rasul sebagai kayu ukurnya, maka dia tidak akan ada lagi syak wa sangka. Kerana Nabi dapat wahyu. Tak mustahil Nabi akan bercakap benda yang Allah kata tak boleh. Nabi kata boleh. Sebab wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang Allah wahyukan kepadanya sahaja. Itu poin yang ke 2, 3 dan 4. Poin yang ke 5, 6, 7. Baik. Bila kita katakan Allah berikan wahyunya dalam berbentuk Al-Quran, dan Nabi sebagai fungsinya itu sebagai menafsirkan Al-Quran. Jadi Nabi, peranan Nabi dengan Al-Quran ini ada beberapa peranan baginda Nabi. Yang pertamanya mungkin boleh sebut sebagai Nabi, peranan Nabi ialah untuk sebagai takkid, untuk menguatkan lagi apa yang Al-Quran sebutkan. Sebab itu ada hukum hakam syariat dalam Al-Quran telah pun disebutkan. Nabi sebutkan lagi sebagai apa? Sebagai nak menguatkan lagi. Saya sebut secara ringkaslah. Yang kedua, fungsi Nabi itu apa? Fungsi Nabi itu ialah untuk nak menafsirkan, untuk nak mendetailkan apa yang disebut dalam Al-Quran secara apa istilahnya? Secara umum sahaja. Al-Quran sebut secara umum yang kita tak akan dapat memahaminya secara detail, melainkan perlu dirujuk kepada
hadis Nabi. So itu peranan hadis Nabi. Yang ketiga, apa peranan Nabi? Peranan Nabi ialah baginda Nabi akan menyebutkan hukum hakam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka Nabi akan sebutkan hukum hakam itu, maka itu juga menjadi sumber rujukan kita. Ini antara 3 fungsi utama yang dijalankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah, 2 rujukan ini menjadi rujukan utama kita. Poin yang tadi yang ke berapa? 7, okey. Yang ke-8 dan 9. 8 dan 9 macam Al-Fadhil Al-Syekh Al-Habib Ustaz K.A. kata tadi. Ustaz K.A. kata, semua orang boleh kata, kami pun ikut Quran Sunnah, kami pun ikut Sunnah, kami pun ikut Quran. Takkan kami salah kod? Kan? Maka sebab itu dia perlu pergi kepada disiplin dalam memahami kedua-dua sumber ini. Maka bila kita merujuk Al-Quran, di sana adanya tafsiran-tafsiran Al-Quran. Ia tak, kadang-kadang, ni saya dah tengok dah tafsir Quran ni, mana? Ni. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak mampu nak membezakan, dia kadang keliru antara terjemahan Al-Quran dengan tafsiran Al-Quran. So dia kata bila dia merujuk terjemahan Al-Quran, dia kata dia sudah pun merujuk kepada tafsiran Al-Quran. Yang mana kadang-kadang bila dia hanya merujuk kepada terjemahan Al-Quran, dia tak mampu untuk mendapat fahaman yang lengkap, yang jelas mengenai ayat itu. Melainkan dia perlu untuk merujuk semula ke dalam tafsiran Al-Quran. Maka sebab itu disiplin dalam merujuk tafsir Al-Quran juga ada beberapa disiplin yang kita perlu tahulah. Saya tak huraikan di sinilah. Dah 10.30 ni. Boleh baliklah. Yang kedua, hadis. Memahami hadis juga perlu kepada disiplin dalam memahami hadis. Untuk nak membezakan antara yang mana hadis sahih, yang mana hadis yang palsu. Sebab kadang-kadang ada kata-kata di luar sana, di luar hutan ini mengatakan bahawa kita kata, minta maaf lah, hadis ni tak sahih, dia hadis palsu. Tapi ada dalam kitab ni. Ada dalam kitab. Dalam kitab lah. Kitab apa tu? Ni kitab ni. Cuba baca tajuk kitab apa? Ni kitab ni, saya rujuk kitab ni. Saya ambil hadis dalam kitab ini. Dalam kitab apa tu? Ni kitab Al-Mawdu'at. Iaitu kitab apa? Kitab himpunan hadis-hadis palsu. Nama pun Al-Mawdu'at. Tapi tak ada dalam kitab, Ustaz. Memang dalam kitab, tapi itu kitab apa? Tajuk-tajuk. Oh, yes, tajuk. Kita dah tajuk kan. Kitab itu pun dah sebut nama Al-Mawdu'at contohnya. Himpunan hadis-hadis palsu. Tapi dia kata, tapi walaupun palsu kan tu hadis juga. La ilaha illallah. Yang sebut ni siapa? Kalau yang sebut ni setakat orang yang duk jual channel tepi jalan, itu okey lagi. Tapi yang sebut ni ialah yang pakai jubah, yang ada pen, yang pakai lebay, yang pakai spek mata, yang ada handphone dalam poket, Sony lagi dan sebagainya. Dia kata begitu. Kita tepuk dia, la ilaha illallah, Ustaz. Bila nama hadis palsu, dia bukan hadis lah. Betul? Contoh saya bagi. Boleh lagi kan ni? Boleh lagi lah? Boleh kan ni? Boleh lagi ya? Yang tak boleh, boleh balik lah. Lagi ramai balik, lagi saya suka sebab saya pun boleh balik juga lah. Apa nama? Contoh saya bagi. Duit palsu. Nanti kita sembang cara senang lah. Tadi contoh pensel, ni contoh duit palsu. Ingat, dua ni pun dah okey lah. Boleh balik kem lah. Duit palsu. Orang yang menciptakan duit palsu, apakah dia kata dia akan ambil, dia akan cetak duit palsu saiznya sebesar saiz A4, kemudian dia nak cuba untuk kelirukan orang. Nah, ni duit betul ni, duit betul. Padahal saiz A4. Kita kata, hoi, ingat aku ni apa?
Ni sah-sah, nampak saiz pun dah penipu, bukan saiz duit betul. Maka sebab itu tak ada orang yang menciptakan duit palsu guna saiz A4. Apatah lagi saiz A3. Apatah lagi guna saiz kertas majung. Itu bengong namanya. Tetapi orang yang mencipta duit palsu, dia sudah pasti akan cuba sedaya upaya nak tiru sebiji macam duit yang betul. Betul tak? Dia akan tengok saiz yang sama, design lebih kurang sama, color yang sama. Kalau ada orang kata dia bagi kat kita duit palsu color merah, kemudian dia kata ini duit RM1 ni, kita kata, "Weh, ini negara mana?" Kalau Malaysia duit merah RM10. Betul? So dia tak akan ada orang yang mencipta duit palsu, dia cipta yang pelik-pelik. Dia akan cuba exactly macam duit betul. Tetapi apakah bila mana sindiket yang mencipta duit palsu itu ditumpaskan, tiba-tiba malam itu masuk dalam berita, pihak polis telah berjaya menumpaskan sebuah sindiket yang mencetak duit. Apa disebut itu saja? Tidak, dia sebut duit palsu. Betul? Walaupun lebih kurang sama desainnya, tapi tetap disebut duit palsu. Kenapa sebut duit palsu? Apa beza dengan duit betul? Ya, betul. 5 markah untuk Encik Aiman kita. Sebab ini orang bank lah. Orang bank negara dia lebih faham lah. Nantilah soon lah. Okey. Apa nama tadi? Apa nama? Nama dia Aiman. La ilaha illallah. Sebab apa bezanya? Sebab nilainya tidak sama. Nilai tidak sama. Yang itu palsu, yang ini original, yang ada nilainya. Maka hadis palsu, walaupun digunakan perkataan hadis, tetapi apakah ia benar? Tidak. Sebab tu ada sebahagian ulama hadis, dia tak setuju untuk menggunakan istilah hadis untuk dimasukkan ke dalam hadis yang dicipta mereka. Sebab dia kata itu bukan hadis. Maka sebab itu, jika kembali kepada rujukan hadis ini, perlu sangat-sangat untuk kita meneliti tentang apakah nilai hadis itu, apakah ianya sahih ataupun palsu. Zaman dulu, zaman para sahabat Nabi, bila mana para sahabat di zaman sahabat Nabi dan selepas Nabi wafat pun, di awal-awal di zaman Nabi wafat, bila mana sahabat di kalangan sahabat bertemu dan sahabat dengan sahabat yang lain bersembang-sembang, dan mungkin mereka akan kata, ni aku dengar Nabi sebutkan ini. Sahabat Nabi tidak akan bertanya, dari mana engkau mendengar? So sesama sahabat mereka tak akan bertanya, ni kau dengar dari mana ini? Sebab apa? Sebab sesama sahabat mereka saling mempercayai. Kerana sahabat itu ada sifat yang sangat tinggi nilainya, iaitu al-adalah. Sahabat itu kulluhum udul, mereka semua adil. Adil ini dengan maksud mereka itu bercakap benar dan thiqah, dipercayai percakapan mereka itu. Sahabat tidak akan menipu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, ketika mana berlakunya fitnah yang pertama dan paling besar dalam sejarah Islam ini, sahabat semakin berhati-hati. Kanu lam yas'alu 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulu sahabat ini mereka tak tanya tentang sanad, dari mana dapat. Mereka tak tanya. Tetapi falamma waqa'atil fitnah, selepas mana berlakunya fitnah yang pertama dalam dunia Islam yang paling besar, iaitu selepas mana peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, itu fitnah yang paling besar dalam sejarah Islam ini. Selepas itu munculnya puak-puak yang
dalam Islam ini, Khawarijnya, Syiah sebagainya yang mengkhianati Nabi, yang menciptakan hadis palsu, para sahabat semakin berhati-hati. Bila mana ada orang yang menyampaikan ini Nabi yang sebut, mereka akan bertanya, sammu lana rijalakum, tolong bagi tahu dekat kami daripada siapa kamu mendengar tentang khabar berita ini. Siapa yang kamu dengar? Untuk apa? Untuk memastikan sanadnya itu, rantaian mata rantai itu, the chain of narrators itu bersambung, pasti sabit sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah. Dah semakin nak habis. Boleh balik dah semua lah? Belum. Kalau belum saya balik dulu lah. Terima kasih Ustaz Razak di atas ini. Dan insya-Allah kita akan pada yang kedua. Saya nak oleh kerana terlalu banyak daripada perbincangan ataupun persoalan yang diutarakan melalui tulisan, saya lebihkan sedikit untuk terutama soalan fiqh kepada Ustaz Khairul Anwar yang mungkin dapat dipahami dari perbincangan dan juga penjelasan Ustaz Khairul Anwar manhaj bagaimana kita memahami ataupun kita deal dengan apa yang kita cuba untuk sampaikan pada KPI. Okey, saya akan bacakan dan mungkin secara ringkas Ustaz Khairul Anwar boleh jawab. Banyak tu. Boleh tak? Okay. Pertama, Ustaz, saya nak tanya, saya musafir tapi saya tak jamakkan salat, artinya salat seperti biasa. Ada orang kata saya ini seperti tidak menghargai keringanan yang diberikan. Apa kata Ustaz? Secara ringkas lah. Kita dah sebut apa kita tadi. Orang yang musafir itu keistimewaannya itu qasar. Dan jika dia perlu, maka dia boleh menjamakkan solat. Yang wajib ialah qasar. Baca. Sadaqatun tasaddaqallahu bihi faqbalu sadaqatah. Sedekah ya Allah dah bagi dah kat kamu, maka terimalah sedekah. Qasar, bukan jamak. Qasar. Jadi hak qasar itu, maka sebagai ulama kata wajib. Siapa yang musafir jangan tinggalkan qasar, mesti qasar. Majoriti sunat muakkadah. Jadi sunat muakkadah pun kena buat juga. Adapun jamak pilihan. Jamak pilihan. So soalan tu terbalik sebenarnya. Hak yang pergi musafir yang tak mau qasar itu yang salah. Bukan yang jamak. Berapa ramai orang kita yang tidak mengqasarkan solat bila dia bermusafir kerana apa? Entah, tak tahu. Kenapa orang kita tak qasarkan sembahyang kadang-kadang bila dia musafir? Dia rasa pahala kurang. Dia rasa apa? Dia rasa pahala kurang. Itu pun dah salah lah. Bukan dia salah lah. Yang tadi salah. Sebab dia kena qasar. Orang Melayu kita tak nak buat qasar dan jamak bila dia musafir sebab tak hafal lafaz niat, kan? Sebab lafaz niat tu panjang. Maka kita sembahyang biasa-biasa je, kan? RNR pun banyak. Dia kata RNR pun banyak. Jadi soalan tu ialah yang qasar itu kena, yang jamak itu pilihan. So kalau dia tak perlu kepada jamak, boleh. Dia pergi rumah anak dia dekat Terengganu. Duduk melera, tak ada buat apa, duduk kat rumah je. Jadi qasar je, tak payahlah jamak. Hanya qasar, tak payah jamak. Okey. Saya nak sebuah camp, saya nak mandi wajib tetapi tiada air sehingga satu hari saya tidak salat. Kesiannya. Selepas pulang ke rumah mandi. Camp ni kah? Adakah saya harus ganti segala salat saya yang tinggalkan dan hukum tersebut? Sekarang kan. Dia kena mandi wajib dan air tak ada. Tayammum. Tayammum. Bila dia dah tayammum, salatnya sah. Balik nanti tak payah dah qada. Wallahu a'lam. Saya tahu aurat perempuan dengan bukan Muslim. Adakah kita boleh bersalaman dengan contohnya makcik beragama Hindu? Hukum Bersalaman? Apa masalahnya bersalaman dengan makcik Hindu tu? Tak ada apa masalahnya. Tak pernah diharamkan. Dia tak termasuk dalam aurat. Salam tak termasuk aurat. Jika saya di dalam hutan, saya mahu mandi wajib, bagaimanakah saya mahu mandi wajib dalam keadaan terbuka sungai? Ya Allah, senangnya. Terjun je lah.
Terjun niat mandi wajib. Selesai keluar terus solat. Dan pakai baju dulu dan solat. Dalam wuduk, boleh tak sapu air atas jaket yang berlengan panjang dengan menggunakan hadis serban Nabi? Dah. Mau ipek. Pada asalnya kena sampai ke kulit lah. Itu pada asal. Maka pada asal kena kulit. Tinggal lagi dalam bab sebagai dalam bab jabirah ataupun balutan, maka ada keringanan menyapu di atas walaupun hadisnya lemah, jabirah tu lemah. Tapi para fuqaha mengambil hukum boleh menyapu di atas balutan. Maka kalau lengan dia ada jaket, dia sebenarnya kena buka. Dia kena buka. Tak ada kesusahan kat situ. Yang disebutkan mungkin pagi tadi saya tak tahu, saya tak dengar, saya kat air terjun kan. Perempuan yang pakai tudung yang disapu ke atas tu kan. Itu kerana ada hadis imamah. Hadis Nabi menyapu sebahagian di depan ni dan menyambung di atas serban. Maka bila dia menyapu atas serban, maka kalau sekiranya wanita juga begitu. Kalau susah sangat nak berwuduk, ada mungkin laki-laki yang sukar lah. Maksudnya dia boleh sapu sikit ataupun dia berikutnya sapu di atas tudungnya. Selesai masalah. Bolehkah seseorang perempuan menjamakkan atau mengqada'kan salatnya pada hari perkahwinan? Mungkin juga difahami kerana dia sibuk ataupun dengan make-up dia. Pada hari perkahwinan itu masalahnya. Orang kahwin bukannya solat itu off. Orang kahwin sembahyang tetap wajib. Kalau orang yang terlantar atas hospital pun kena wajib sembahyang, takkanlah kau yang repek-repek atas pelamin tu tak boleh tak payah sembahyang kan? Tu tak logik langsung. Tinggal lagi, kita dah sebut bab jamak kan? Jika ada keperluan sekali-sekala, dia boleh menjamakkan solatnya. Katalah dia tengah melayan tetamu kenduri kahwin. So melayan tetamu, Zuhur dah sekarang dah pukul 3 dah ni. Tetamu masih ramai. So dia pun ambil keputusan dia jamak dengan asar, tapi tidak qasar. Dia jamak Zuhur dengan asar dalam waktu asar. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dengan syarat jamak ni jangan jadi adat, itu aja. Jadi kalau kenduri kahwin, bukan setiap hari kenduri kahwin kan? Hanya sekali je pun seumur hidup ataupun 4 kali ada boleh. Jadi mak bapak dia juga jamak kan, apa masalahnya? Dari mana datangnya dua marhalah? Ustaz Razak. Hadis hanya ada soalan. Mana? 3 farsakh. Dari mana datangnya dua marhalah sedangkan dalam dua marhalah ijtihad al-Imam Syafi'i. Memang hadis tak sebut 2 marhalah. Ada 3 farsakh tadi tu. 3 farsakh itu pun yang baca kita sebutkan, jarak itu nak berpuluh-puluh pandangan para ulama dia. Berpuluh-puluh pandangan perbezaan pada apa maksud 3 farsakh. Maka 3 farsakh ada orang kata gini. 2 marhalah termasuk dalam bab tu, maksudnya ijtihad. Wallahualam. Semasa selain 3 soalan akhir. Soalan akhir, di mana kita perlu angkat jari dan ketika sembahyang berjamaah imam selesai membaca Al-Fatihah, makmum perlu baca Fatihah ataupun tidak? Soalan 1 jari. Bila masa nak angkat jari kan? Dalam hadis tak ada suatu pemberitahuan bila masa nak kena angkat tu. Hanya hadis kata bila Nabi bertasyahud dan Nabi mengisyaratkan jari telunjuk. Bila Nabi baca tasyahud, Nabi mengisyaratkan jari telunjuk. Dia tak ada hadis yang kata la ilaha illallah berangkat. Dia tak ada hadis kata la ilaha. Tak ada hadis yang menyatakan begitu. Hadis hanya kata bila Nabi bertasyahud, Nabi mengangkat jari telunjuk dengan isyarat. Maka ada pandangan yang menyatakan mesti bermula daripada mulalah. Bangkit daripada sujud, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibah innaka hamidum majid. Daripada mula sampai habis. Kerana hadis tu kata bila baca tasyahud. Maka datang ijtihad para ulama tentang angkat dan turun. Ada hadis wa kana yuharrikuha, ala Nabi menggerak-gerakkan. Maka dalam mazhab Syafi'i sebagainya menggerak-gerakkan tu sekali. Itu asyhadu alla, ketika mana kalimat tauhid. Mungkin hak tu kias kepada luar bila Nabi baca syahadah, Nabi mengangkat kalimat jari telunjuk sebagai isyarat tauhid. Tapi itu di luar solat. Dalam solat tak ada khusus. Maka wallahu a'lam, pandangan yang lebih tepat wallahu a'lam ialah mengangkat daripada mula sampai habis. Mula sampai habis. Fatihah dibaca
di belakang. Makmum, panjang perbahasan dia. Dalam mazhab Syafi'i kena baca. Lepas imam baca, kena baca kan? Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ummul Kitab. Pandangan yang lain daripada mazhab Syafi'i, bahawasanya jika imam membaca kuat, maka makmum tak perlu baca. Jika imam membaca kuat, makmum tak perlu baca. Kerana qiraatul imam qiraatul lil makmum. Bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Dan dalam certain case, ada orang masuk sembahyang tak payah Fatihah pun kan? Masbuk. Allahu Akbar, imam pun rukuk. Allah, dia pun ikut rukuk. Mana Fatihah dia? Mana Fatihah dia? Diabsorbkan, dihilangkan, maksudnya imam tanggung. Kan, imam tanggung. So, apa tak ada isu sangat dalam masalah ni. Siapa yang nak ikut mazhab Syafi'i, dia boleh baca. Siapa yang mengikut pandangan yang satu lagi pun boleh, no problem. Okey, kalau yang sikit mungkin panjang tapi mungkin lebih dipendekkan, berkaitan dengan tawassul dalam doa. Tawassul dan doa, tawassul ialah wasilah. Wasilah ialah perantaraan. Wasilah ialah perantaraan. Dalam doa, kita disuruh bertawassul. Tawassul ni apa tujuan dia? Tahu apa tujuan dia? Supaya doa kita tu lebih dekat untuk dimustajabkan. Jadi tawassul ialah perantara yang kita sebut tadi tu. Ada dua. Satu tawassul yang sunni atau sunnah. Satu tawassul yang bid'ah. Tawassul yang sunni, tak ada khilaf di kalangan ulama. 3. Satu. Yang ketiga tu ada khilaf. Satu dengan apa nama? Nama-nama Allah kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi bila kita doa, gunakan nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Karim. Contoh apa-apa, guna nama Allah. Itu namanya tawassul dengan nama Tuhan. Yang kedua, tawassul dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Hadis 3 orang yang terperangkap dalam gua. Jadi mereka bertawassul dengan amalan soleh. Dulu pernah buat baik dengan mak. Yang kedua pernah buat maksiat, nak berzina. Tiba-tiba terdetik takut Allah Ta'ala. Yang ketiga, hak yang dia tolong kawan itu. Maka mereka bertiga ni bertawassul dengan amalan soleh yang diceritakan oleh Nabi. Jadi ini yang kedua. Contoh, Ya Allah, Ya Tuhanku, dulu sewaktu ibuku sebelum meninggal, akulah yang menjaganya dan akulah bla 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 bla. Kalau sekiranya perbuatan aku menjaga ibuku di akhir hayatnya itu ikhlas kerana-Mu, tolonglah aku lepaskan daripada masalah aku sekarang. Jadi itu tawassul amalan soleh. Yang ketiga, tawassul dengan orang soleh. Tawassul dengan orang soleh. Ada 2. Satu mati, satu hidup. Tapi yang kita kata sunni atau sunnah ialah yang hidup. Bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ataupun hadir. Hadir maksud ada depan kita dan kita boleh kontak dia. Itu dibenarkan. Bagaimana bentuknya? Halo Ustaz, Ustaz kat mana Ustaz? Apa khabar? Sihat? Saya ni nak pergilah travel ke bla 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 bla. Boleh tak Ustaz tolong doakan saya supaya selamat pergi dan balik? Kita mintakan orang soleh doakan kita. Itulah bentuk yang disebut dalam hadis. Iaitu para sahabat bertawassul dengan Nabi. Maksudnya Nabi mendoakan doa, Ya Allah turunkan hujan. Hujan turun. Bila hujan dah turun, banjir pula. Wahai Nabi, tolong doakan Allah Ta'ala supaya Allah berhentikan hujan. Bila Nabi wafat, wahai Abbas, dulu waktu Nabi masih hidup, kami bertawassul dengan Nabi. Sekarang Nabi dah tak hidup, Nabi dah meninggal, dah wafat. Kami bertawassul dengan wahai Abbas, tolong doakan kepada Allah Ta'ala supaya turunkan hujan. Uwais Al-Qarni, Nabi pesan kepada Umar, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, maka kata kat Uwais, wahai Uwais, tolong doakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosaku, kata Umar. Itu yang hidup dan hadir. Bukan ertinya menyeru, wahai Ustaz Razak, tolonglah aku. Menyeru nama Ustaz Razak. Menyeru-nyeru nama dia, buat apa? Apa ada hari ni? Jadi
Hanya patutnya seru ke Allah Ta'ala. Ini dia seru nama. Ya Abdul Qadir Jalani, Ya Fulan bin Fulan, Ya Fulan bin Fulan. Kita kata bid'ah. Kenapa? Sebab tidak ada contoh zaman Nabi. Tak ada contoh zaman Nabi. Sahabat Nabi pun pergi kepada sahabat-sahabat yang masih hidup. Maka itu pengamalan dia. Adapun zaman sekarang, lagi luas. Madat kan? Ya. Dengan hak Nabi lah, bla 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 bla. Kita kata, kenapa duk sibuk nak pergi buat yang diperselisihkan ulama? Kenapa tak pergi rebut yang tak ada perselisihan ulama tu? Kalau tak faham juga, tak tahulah. Okey. Habis. Last one. Yang paling akhir sebelum kepada Ustaz Razak, yang pertama adalah Rasulullah apabila disebut namanya kita akan menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak Allah? Yang pertama. Yang kedua ni memang part ataupun bab Ustaz Khairul Anwar daripada AJN. Boleh ke organ-organ dalaman kita diderma? Saya pernah dengar bagaimana Allah mencipta kita dengan sempurna, maka begitulah kita permulakan semula. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak ada. Bila sebut nama Allah Ta'ala, tak disuruh sebut apa-apa kan? Sebab apa? Arahan. Tak ada nas. Senang. Bila sebut nama Nabi, kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada nas, selesai. Lagi? Okey, itu saja. Derma organ, ia ada di kalangan para ulama yang sebelum-sebelum ini mengharamkan derma organ. Fatwa-fatwa terkini semua yang kemudian ni semua membenarkan derma organ. Tak ada menjadi masalah dengan dalil-dalil yang banyak. Nak bahas tu panjanglah. Jadi hak tu kita simpulkan fatwa-fatwa ulama semasa zaman sekarang, maka semuanya membenarkan sebagaimana kita derma darah, begitu juga kita boleh derma organ. Dia kata tadi apa? Kita didatangkan dengan keadaan sempurna dan akan dibalikkan mesti apa? Pulangkan. Mesti. Siapa kata? Siapa kata? Kalau aku hidup, tangan ni kena kencing manis, kaki lah dipotong, dah tanam dulu belakang pokok rumah, pokok pisang tu kan. Aku ni hidup lagi ni. Nak mati 20 tahun lagi. Katalah mati 20 tahun kemudian. Korek balik kat belakang pokok pisang tu, kita kena kembalikan sempurna. Mana kulit yang disunat dulu tu? Jadi tu bukan kerja korang. Kerja korang bila dibangkitkan pada hari akhirat esok, jangan bimbang, ada balik. Terima kasih. Sikit je. Ke sebelah lah. Antara satu soalan yang mungkin kerana kita melihat bahawa Ustaz Abdul Razak sangat teliti dan juga sangat memilih perkataannya dalam memberikan kefahaman. Saya berikan soalan-soalan yang agak baik untuk beliau. Lewat lah ni. Boleh tunggu lagi ke? Isu ni bukan lewat, isu ni tak. Semua nak balik lah kan? Dengan ngantuk. Penat ni mandi sungai tadi ni. Sebelum 11.30 insyaAllah. Okay. Teruknya camp ni. Sampai tu pakai camp dekat ni. Bagaimana yang dikatakan dengan memuliakan ulama? Astaghfirullahalazim. Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat di kalangan kamu, iaitu di kalangan orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Jadi pertamanya, kemuliaan untuk para alim ulama Allah yang berikan. Allah yang berikan. Kalau kita kemuliaan itu bukan daripada manusia yang paling utama. So kita kena ingat itu. Para ulama yang ikhlas, yang berjuang dalam menyebarkan dakwah mereka, Allah akan mengangkat nilai martabat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin ada kemungkinan di kalangan para ulama yang di zaman mereka itu mereka ditindas, mereka diseksa, mereka dipenjarakan, mungkin di sisi manusia sewaktu zamannya itu mungkin dia dianggap sebagai orang yang hina.
Tetapi wallahu alam, Allah Maha berkuasa, Allah yang menguruskan urusan itu. Allah akan mengangkat nilai martabat para ulama di sisinya dan juga mungkin di sisi para manusia yang lain selepas daripada zaman itu. Kita bagaimana untuk nak menghormati para ulama? Pertama, ulama juga ialah seorang manusia. Jadi kita perlu hormati ulama sebagai seorang manusia. Walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan Bani Adam itu. Ulama juga ialah Bani Adam, manusia. So kita perlu hormat dia seperti mana kita hormatkan manusia-manusia yang lain. Yang kedua kita kena faham bahawa walaupun para ulama, ia juga manusia yang tidak akan terlepas daripada salah dan juga silap. Sebab dia juga manusia biasa. Jadi ketika mana kesilapan yang dilakukan oleh para alim ulama itu, dan memang jelas setelah dinilai dan dikaji, memang dalam bab itu dia tersilap memberikan pandangan, kita ada ruang dan ada hak untuk berbeza pandangan dengan beliau. Dan ini perlu difahami, bila berbeza pandangan, bukan kita kata kita tak hormat dia keseluruhannya, tidak. Dalam bab itu aku memilih pandangan lain lah, sebab dalam bab itu aku rasakan telah dikaji dan sebagainya, tanya dengan beberapa orang lagi, pandangan dalam bab itu agak kurang tepat. Jadi kita hormat satu, berbeza pandangan itu satu. Nuhibbuhum wal haqqu ahabbu ilaina. Kita cintakan para ulama, namun kebenaran al-haqqu itu, kebenaran itu lebih kita cintai lagi. Jadi dalam menghormati para ulama, kita hormatlah mereka seperti mana kita hormat orang-orang yang lain, bahkan kita berikan lagi lebih penghormatan itu. Maka kalau ada tersalah, kita juga diberikan ruang untuk berbeza pandangan dalam bab itu, dan elakkan untuk mengkritik peribadi para ulama itu, sebab itu dilarang untuk kita lakukan walaupun ke atas orang-orang lain yang bukan para ulama seperti sudah tentu kita juga dilarang daripada mengangkat ke tahap Nabi dan juga. Iya, itu benar sekali. Bila mana para ulama seperti manusia biasa, kita dilarang juga untuk mengagung-agungkan ulama melebihi tahapnya itu. Hatta Nabi pun kita dilarang untuk mengagung-agungkan Nabi sehingga sampai ke tahap ketuhanan. Dilarang. Maka ulama juga kita dilarang untuk mengangkatnya sampai nak katakan takkan dia buat salah. Sebab ulama bukan maksum. Dan kita nak mendewa-dewakannya, itu juga dilarang. Hormat lain, mendewa-dewakan itu lain. Kena dibezakan dua konsep itu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bagaimana pandangan Ustaz Abdul Razak untuk satu orang yang ingin menghadapi pelbagai pandangan tanpa label-melabel dan tanpa bergaduh? Pertama sekali, kita kena melatih diri kita untuk belajar menerima hakikat bahawa dalam dunia hari ini adanya pelbagai pandangan. Boleh? Perkara ini perlu kita berlapang dada dahulu dan terima hakikat bahawa dalam dunia sekarang ini ada pelbagai pandangan. Itu satu. So, bila kita tak memahami ataupun tak ingat, tak sedar tentang hakikat ni, so kita akan jadi macam bila ada orang lain sebut benda yang kita tak pernah dengar, pelik sungguh dalam pandangan ni, main mana entah. Aku tak pernah belajar pun dulu. Padahal dia mungkin belajar sampai darjah 6 mungkin. So, memang tak pernah belajar sampai darjah 6 sebab ni apa nama subjek dalam form 1 mungkinlah. So kena sedar bahawa adanya perbezaan pandangan. Yang kedua, kita juga perlu untuk melatih diri untuk mendengar juga pandangan orang lain. Bila dah tahu adanya perbezaan pandangan, so kita juga boleh untuk melatih diri untuk mendengar dulu. Nak dengar apa dia punya hujah-hujah sikit. Walaupun mungkin kita tak dengar, kita membaca boleh jugalah membaca. Ini tak, kita hanya baca satu kitab itulah sampai ke mati. Kan?
kita belajar semayang, contohnya semayang, kita belajar suatu sekolah taska tadika dulu, pakai buku apa, panduan solat lelaki, panduan solat perempuan kan. Tiba-tiba masuk ke sekolah menengah form 4, ada ustaz cakap dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan ni. Tak pernah jumpa dalam kitab aku baca dulu ni. Kitab apa? Ni panduan solat lelaki. Memanglah, itu permulaan asas-asas sahaja. So perlulah dirujuk kitab-kitab lain yang lebih lagi besar, lebih lagi muktabar. Jadi belajar untuk mendengar hujah yang lain ataupun membaca hujah-hujah yang lain. Yang kedua, yang ketiga, bila dah kita boleh menerima yang pertama dan juga yang kedua, barulah kita belajar untuk menilai dan merujuk juga dengan pakar-pakar rujuk yang lain tentang pandangan itu betul ke tak betul, dengan ahli-ahli akademik yang boleh menilai secara ilmiah. Menilai secara ilmiah ini penting, sebab mungkin dia akan rujuk kepada orang lain. Dia kata, ni ustaz, saya nak tanya sikit, saya ada dengar kawan tu kata di camp hari tu ni dah lah kepiah pun tak pakai, dia tu kata ni betul tak ustaz? Tak betul tu, tak betul, jangan duk dengar lah, dia dah lah kepiah pun tak pakai, jubah pun tak pakai, takkan nak betul. Aku je betul. Ni seorang betul lah kan? Ni seorang betul ni kan, walaupun mungkin dia bohong. Tak. Jadi jika ada orang sebut hujah begitu, apakah itu hujah yang ilmiah? Tidak, itu hujah bukan hujah yang ilmiah. Hujah yang ilmiah, dia kata, okey, apa hujah yang disebutkan oleh ustaz tu? Tak entah, saya pun tak ingat, tapi saya salin sikit ni, saya salin nota ni, ustaz tengoklah ni. Oh, ni dia sebut hadis ni, dia bawa hadis ni. Nanti ustaz rujuk balik dalam kitab hadis ni disebut Sahih Muslim ni. Ustaz rujuk balik nah. Ni disebut ayat Quran ni, nanti ustaz rujuk balik dalam Qurannya. Lepas tu jumpa balik 3 minggu lagi. Ni betul lah apa yang ustaz tu sebut, sebab ustaz tu rujuk balik dalam Quran, tafsirnya begitu, dalam hadis pun begitu. Ustaz pun nak kena berubah pandangan lah begitu. Sebab ustaz tengok dia punya hujah ustaz tu konkret. Ada simen semuanya. Konkret lah kan. Jadi itu barulah ada nilai-nilai ilmiah. Kalau dia kata jangan dengar lah dia tu dengan tak pakai kepiah apa ni, entah apa-apa tu, apa mengajak pula dalam sungai pula kan, contohnya. Adalah kan. Contohlah sungai tempat untuk mandi, mana ada orang buat kuliah. Tak ada adab sungguh lah contohnya. Apakah itu hujah-hujah ilmiah? Tidak. Jadi apa nama? Ada. Itulah suruh mak siapa jawab lagi nah. Lagi malam lewat lagi je semakin nak apa menjadi lah ni nah. Baik mau cepat nah. Jadi itu boleh berbeza pandangan. Jadi kena belajar untuk menilai secara ilmiah. Cukuplah. Ada 2-3 soalan terakhir. Satu lagi. Okey, 2-3. Okey, yang pertama dia ada 2 soalan daripada 2 penanya yang berbeza. Cuma mungkin ia mempunyai satu jawapan yang mungkin sama. Apa soalan? Boleh tak ustaz terangkan tentang salaf dan khalaf? Soalan luas. Dan soalan yang mungkin ada kaitan dengan pertama, what is Wahabi all about? Or what is exactly why it is called Wahabi? Yang kedua, why other people claims that understanding as Wahabi? Okay. Yang pertama, perbezaan antara salaf dan juga khalaf. Pertama, dia ada beza dari segi ejaan lah. Nah. Yang kedua, salaf ialah yang awal, yang terdahulu. Dari segi literal meaningnya, salaf ialah yang apa nama? Awal, yang terdahulu. Okey. Khalaf ialah yang belakang, yang datang kemudian. Itulah. Sebab 2 term ni term bahasa Arab. Jadi dia ada perbezaan makna dari segi bahasa Arab lah. Okey. Puas hati tak? Puas hati tak? Siapa tanya? Jadi kalau orang yang tanya pun dia puas hati, okeylah. Okey. Cumanya saya ni baik sikit lah, jawab lebih sikit lah. Bukan macam ustaz tadi. Apa
nama. Cuma mungkin bila kita baca buku, kita baca kitab, kita tengok dalam apa YouTube, mungkin kita pernah mendengar perkataan-perkataan salafus soleh mungkin. Kita baca buku, mungkin kita pernah berjumpa dengan perkataan salafus soleh mungkin. Bila kita jumpa dengan term-term itu, ia merujuk kepada orang-orang terdahulu yang awal yang soleh. Siapakah mereka itu? Mereka itu merujuk kepada tiga generasi di kurun yang awal itu. Sebab itu Nabi sebutkan dalam hadis baginda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, khairun nas qarni, iaitu mereka yang hidup satu kurun dengan aku. Siapakah mereka itu? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang datang kemudian selepas itu. Siapakah selepas sahabat? Siapa? Sahabat. Lepas tu siapa? Tabi'in. Kemudian thumma alladhina yalunahum. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi sebut setakat itu sahaja. Tak sebut sampai lagi lah. Okey. Jadi ketiga-tiga golongan ini disebut sebagai golongan salafus soleh yang Nabi beri jaminan secara pasti, secara yakin mereka inilah sebaik-baik manusia. Mana mungkin Nabi boleh bagi jaminan kalau mereka itu menyeleweng, kalau mereka itu melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berikan mereka satu jaminan yang pasti, menunjukkan bahawa ketiga-tiga golongan ini ialah tiga-tiga golongan yang terbaik, yang baik, yang pasti, yang boleh kita jadikan, yang mesti kita ambil sebagai ikutan kita itu. Adapun tentang what is the interpretation atau what is the definition of Wahhabism, there are kind of question itu, saya ingat kita gunakan ruang lain lah untuk menjawabnya, sebab saya pun tak ada kaitan dengan semua-semua itu. Nah, apa nama yang sebut perkataan Wahabi itu Ustaz KA. Saya sebutlah. Saya tak sebut, jadi tanyalah kepada beliau, apakah itu Wahabi? Saya tak tahu. Saya tahu makan wasabi sahaja. Cuma dia agak pedas sikit lah. Agak pedas sikit lah. Saya bagi intro sikit. Apakah itu dia? Dia merujuk orang menggunakan term itu Wahabi itu nak refer kepada gerakan dakwah yang dibawa oleh apa dah? Ada lagi? Nanti tutuplah. Ada. Yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia nisbahkan kepada ayah beliau. Ayah beliau. Beliau tu namanya siapa? Muhammad. Namanya Muhammad, bukan namanya Abdul Wahab. Tapi dan beliau yang membawa, yang menggerakkan gerakan dakwah itu, beliau pun tak sebut, oh kamilah gerakan Wahabi, oh kamilah persatuan Wahabi, kamilah pertubuhan kebajikan Wahabi semenanjung Arab Saudi. Tidak. Mereka, dia yang membawa gerakan itu pun tidak menggelarkan diri mereka sebagai golongan Wahabi. Wahabi itu term yang diberikan oleh orang lain kepada mereka. Dan mereka mengambil nama ayahnya. Mungkin sebab kalau nak buh nama dia nama Muhammad. Takut-takut inilah golongan Muhammadi. Takut orang kata tak sedap pula, takut orang ingat kita nak kata pula kepada Nabi Muhammad. So kita buhlah nama ayah dia. Apa nama Wahab, so Wahabi. So nisbahkan kepada apa nama ayahnya. Apa yang dia buat dulu? Cukuplah. Dia buat dakwah, iaitu di zaman dia itu apa nama munculnya fenomena gejala-gejala akidah yang begitu dahsyat, yang sangat parah sekali. Masyarakat Islam sewaktu itu melakukan syirik, khurafat dan sebagainya, yang dia lihat dia perlu melakukan sesuatu untuk mengajak kembali masyarakat sewaktu itu kembali semula kepada ajaran yang Nabi bawa, yang asal itu. Maka dia memulakan gerakan dakwahnya untuk mengajak semula masyarakat tinggalkan syirik, tinggalkan khurafat dan sebagainya, kembalilah untuk beramal kepada
sunnah Nabi SAW. Panjanglah sejarahnya itu, kita pun dah pun larut malam. Cukuplah setakat itu untuk jawapan ini. Bertemu lagi jawapan yang seterusnya bersama dengan saya di camp yang tahun depan, insya-Allah. Kalau saya datanglah. Jelas sekali. La ilaha illallah. Sebelum kepada Ustaz Khairul Anwar, satu soalan. Ini saya ingat memang tepat kepada Ustaz. Tahu mana? Abdul Razak. Itu bolehkah Ustaz huraikan tentang hukum muzik menurut Islam? Ustaz Abdul Razak pun dia banyak terlibat dengan muzik. Tepat apanya? Bagaimana untuk melihat fenomena nasyid wanita yang dipertandingkan di sekolah agama, bolehkah? Dan berkaitan sedikit dengan gitar. Rasanya dengar kata Ustaz Razak pandai main gitar. Nak mampu dia ni. Satu, saya bukannya artis. Saya bukannya komposer muzik. Saya bukannya penyanyi apapun. Saya pun tak pernah buat album. Hanya sempat cetak 2-3 album gambar sajalah. Apa nama, dululah waktu sekolah itu saya main muzik dulu ni. Dapatlah wakil jugalah dulu. Dululah. Lah ni pun tak main dah. Maka soalan tepat lah. Soalan tak tepat lah maksudnya. Saya nak kata beginilah. Benda ni pun benda bukan baru dibincangkan. Dah lama. Dan tadi, kembali balik yang tadi. Kena sedar dan belajar menerima bahawa adanya perbezaan pandangan dalam bab ini. Dalam memuzik adanya perbezaan pandangan. Yang kedua, belajar juga untuk mendengar apakah pandangan-pandangan itu. Maka saya serah kembali untuk tuan-tuan dan puan sekalian, saudara-saudari sekalian, balik baca semula tentang dua pandangan ini, bab muzik dan apa nama ini. Sebab saya ada stand saya sendirilah, dan saya tak nak dan tak mahu untuk nak insist anda semua untuk ikut. Terpulanglah. Balik mengkaji, baca dan nilai sendiri dengan suasana pada hari ini dan sebagainya, terpulang. Yang pastinya, janganlah menjadikan muzik sebagai agenda utama dalam kehidupan seorang Muslim kita ini. Hidup kita dengan muzik, nak menyanyi, nak konsert sahaja, bila melihat kepada anak-anak muda pada hari ini, bila kita tanya, ni apakah impian anda selaku anak muda, kan apa jawapan mereka kadang-kadang? Saya sangat berhasrat tinggi untuk mencalonkan diri dalam Akademi Fantasia. Itu impian hidupnya. Ini apa? Kalaulah ini generasi yang kita nak bawa, iaitu generasi yang sangat-sangat menjadikan dia punya aim dia punya ultimate goal dalam hidupnya ialah untuk nak menjadi penyanyi, dan bukan penyanyi pun, hanya nak mencalonkan diri dalam AF sahaja. Dia rasa boleh pergi queue pagi-pagi, subuh-subuh, pergi ambil borang, dah cukup untuk dia. Dah mencapai impian hidupnya. Ini apa? Dan kita tengok bila mana dibuka pencalonan untuk AF, untuk mentor, untuk bintang kecil, begitu ramai ribuan orang beratur untuk nak ambil borang. Yang dah terlepas masuk bintang kecil, tak apa, nak aku tunggulah nanti AF. Terlepas AF, nak apa, aku tunggu mentor. Terlepas mentor, nak aku tunggu pula keluar mas pula, kan? 70 tahun duduk atas stage, duduk gelek-gelek lagi. Kita pun bimbang, jatuh tentu, pi situ habis kita. Jadi ceramah pula ni kan. Jadi saya nak yang ni saya nak ajak. Saya nak kempen supaya kita kena membina masyarakat kita, generasi muda kita ini, supaya jangan terlalu lalai dengan agenda muzik-muzik apa semua ini. Konsert-konsert Malam Merdeka. Bila Malam Merdeka? Malam ni ke? Malam ni ke? Oh, Masya Allah. Masa lagi kita boleh ni lah, countdown lah. Tunggu sampai pukul 12. Boleh tunggu. Tak. Saya balik lah. Apa nama tadi? Muzik. So muzik. Jangan jadikan muzik sampai
apa sahaja nak kena ada muzik, apa sahaja nak kena ada muzik. Sampai sekarang ini dalam masjid pun sudah pun dimasukkan gendang-gendang apa semua, alat-alat muzik ini sampaikan apa nama apa? Ha? Sampaikan salam, nah. Sampaikan apa nama? Yalah itulah, nah. Ibadat pun nak muzik. Ya, sampai ibadat pun nak muzik. Nah, jadi pertamanya saya nak clearkan saya punya point saya ialah bahawa dari segi kalau nak dibincangkan secara ilmiah, bab muzik ni ada perbahasannya lah. Ada yang kata setuju, ada yang tak setuju. Ini saya serah kembali untuk balik bincang lah, balik kaji sendiri. Saya punya stand sendiri. Yang kedua, ini saya nak ajak semula, iaitu kita kena kembali balik membina generasi anak muda Malaysia kita ini supaya jangan terlalu dilalaikan dengan muzik. Kembalilah menjadi anak muda yang ada suatu vision yang sangat jelas untuk membina semula masyarakat yang berkualiti, untuk membina nilai diri, untuk sibuk dengan ilmu, mematangkan diri, untuk sibuk dengan program-program yang mampu untuk membina jati diri, mampu untuk membina kematangan minda kita ini supaya anak muda ini mampu untuk menjadi ejen perubah dalam masyarakat. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kepakaran, dengan adanya kematangan cara berfikir. Bukan hanya dengan sibuk dengan muzik. Itu semua takkan mampu untuk mengubah keadaan masyarakat kita untuk diangkat menjadi masyarakat yang lebih berkualiti. Lihatlah di luar sana. Cukuplah. Itu. Jadi apa lagi tadi? Apa nama? Cukuplah. Wallahu a'lam. Adapun nasyid apa nama perempuan-perempuan apa semua tu, Lihatlah di sana, di luar sana. Lihatlah di luar sana. Nah, ada suasana yang boleh lah. Ada yang kita perlu elakkan dan sebagainya. Bergantung kepada syarat-syaratnya lah. Nah. Dan sebab saya duk teringat kepada Tun M ni, sebab dia dah kembali untuk berjuang bersama rakyat, saya teringat balik. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Razak. Ya. Okey. Begitulah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Dan insya-Allah kita beralih satu soalan kepada Ustaz. Lah je ni lah. Ustaz Khairil Anwar. Moderator apa ni? Ustaz Khairil Anwar dan juga oleh kerana tadi Ustaz Abdul Razak minta supaya mungkin tentang penamaan yang hanya disebutkan oleh Ustaz Khairil Anwar iaitu Wahabi. Dan juga satu soalan terakhir iaitu bab puasa, boleh tak puasa wajib digabungkan dengan puasa sunat, puasa ganti dengan puasa enam misalnya, atau sunat dengan sunat, misalnya puasa Isnin dan juga puasa Rejab. Okey. Wahabi macam dah sebut tadi lah. Saya serahkan kembali kepada untuk buat kajian. Wahabi tu hantu Kak Limah saya kata tadi kan. Satu hak sejarah tadilah. Muhammad bin Abdul Wahab, kerja dia zaman itu kan, orang buat syirik, buat binaan atas kubur dan sebagainya. So dia ni nak mengembalikan masyarakat supaya kembali balik beramal ajaran agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi. Bagi itu saja. Muhammad Abdul Wahab tak ada kitab tentang kunut subuh. Muhammad Abdul Wahab tak ada kitab tentang zikir lepas sembahyang, nak kena ramai-ramai ke, nak kena seorang-seorang ke. Muhammad Abdul Wahab tak ada kitab tentang Maulid Nabi. Muhammad Abdul Wahab tak ada kitab tentang semua yang dinamakan Wahabi tu kan. Muhammad Abdul Wahab tak terlibat. Sekian. Nah. Muhammad Abdul Wahab, kitab-kitab dia lebih fokus kepada akidah. Dari kitab Tauhid, dari kitab Kashfus Syubuhat, salah satu usul. Kemudian ringkasan Zadul Ma'ad, ringkasan sirah Nabi. Mana ada kena-mengena kunut lah, tak kunut lah, benda-benda merepek-repek tu. So, Muhammad Abdul Wahab, nothing to do with us. Faham? Tak ada kena-mengena dengan kita. Dia kat Saudi, kita Malaysia. Dan kita mengikut Nabi, dia pun mengikut Nabi. Kalau kita mengikut Nabi dekat Malaysia, sama dengan orang US mengikut Nabi, sama tak? Sama lah kan? Kalau kita di sini mengikut Nabi kat Malaysia, orang Thailand, orang Cina, orang Jepun ikut Nabi juga, sama ke tak? Sama lah pun bezanya. So, tak payah duk sibuk Wahabi-Wahabi, kita belajar
apa yang Nabi kita ajar ataupun apa yang Nabi kita buat, ataupun belajar mazhab Syafi'i bagi betul je. Belajarlah mazhab Syafi'i bagi betul, tak payah duk sibuk-sibuk Wahabi, tak ada kena-mengena dengan kita pun tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Bahkan dia telah pun meninggal. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Apa kata Allah dalam Quran? Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang kemudian, maksudnya yang lepas mati yang datang kemudian, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun, kata rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunkan dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ni hasad dengki kepada orang yang dah mati tu. Jadi orang yang dah mati dah selesai dah, sibuk nak bahas pasal orang mati tu, kenapa? Yang kita ni tak mati-mati lagi ni, tak nak fikir tentang diri sendiri, duk sibuk fikir orang. Kita ni kat mana? Macam hadis Ustaz Abu sebut tadi, Nabi panggil halumu, mai sini, minum, nak minum telaga. Kemudian satu suara bagi tahu kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, kau tak tahu apa yang mereka telah buat kepada agama kamu. Ma baddalu ba'da, apa yang mereka telah ubah agama kamu, apa yang telah mereka buat bid'ah dan tambah. Maka Nabi kata fasuqan, boleh belah. Kata zaman sekarang punya bahasa lah. Fasuqan, pergi. Nabi halau. Kenapa Nabi halau? Sebab ni tak mau ikut ajaran Nabi. So tak ada kena-mengena Wahabi dengan kita, dan kita tetaplah ikut ulama kita mazhab Syafi'i, dan juga ulama-ulama yang selain daripada mazhab Syafi'i yang juga mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang terbaiknya dipisahkan. Puasa yang terbaiknya dipisahkan kerana setiap ibadat yang datang kepada kita ini mustaqil. Setiap ibadat yang datang kepada kita ini dia tak bergabung-gabung. Dia satu. 5 waktu lain. Puasa salat ba'diyah qabliyah lain. Salat yang qada lain, dia lain. Puasa Ramadan lain, puasa ganti lain. Puasa nazar lain, nazar lain. Puasa hari Isnin Khamis lain. Puasa Rejab lain, Syaban lain. Jadi walaupun ada ulama fiqah yang bahkan majoriti membenarkan 2 in 1, 3 in 1. Maksudnya sekarang kita lepas puasa Ramadan, wanita dia ada qada, kemudian nak puasa 6 pula Syawal, kemudian jatuh pula hari Isnin dan Khamis, gabung sekali. Ya, kita kata ada pandangan fuqaha dalam masalah tu, tapi kita lebih cenderung kepada pandangan fuqaha yang kata asingkan. Kerana ibadat itu datang kepada kita secara terasing, tidak digabung-gabung. Tapi kalau dia berniat untuk puasa Isnin Khamis, kemudian dia ada puasa qada, dia kena qada dulu sepatutnya. Kena qada dulu. Berikutnya dia nak berniat nak puasa Isnin Khamis, telah pun mendapat pahala niat. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih kepada Ustaz Khalil Anwar dan juga Ustaz Abdul Razak. Cuma secara spesifik soalan ini ditanyakan nama untuk pada saya, iaitu berkaitan dengan bagaimana manusia yang tak mungkin berhenti belajar. Apabila dia belajar dan kemudian dia menyadari bahawa dia telah pun melakukan perkara syirik, dan apakah status sebelum ini yang mana dia belajar daripada kosong dan disebabkan syirik, dan dia kata tak tahu bagaimana keadaan iman dia. Mungkin saya pun tak faham tulis ataupun tulisan dia. Okey. Pertama, apabila dia telah belajar dan dia telah mengetahui perkara itu adalah salah, apa sekalipun, termasuk dalam bab syirik, perkara pertama dia perlu balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik benda yang boleh membatalkan keseluruhan amalan. Untuk kita diampunkan dosa, dihapuskan dosa kita, jalan yang sangat mudah, insya-Allah. Tetapi untuk membatalkan sesuatu pahala kita tak mudah, melainkan satu cara, syirik. Dan kita mungkin tak ada orang pada zaman ini yang mungkin boleh pergi keluar dan kata saya ni rasa tak percaya Tuhan. Saya ingat almost 100% kata percaya Tuhan ataupun Allah itu ada.
Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Tetapi jarum yang paling susah untuk diketahui dan banyak kita katakan sebagai ikhtiar, ia adalah jarum syirik. Nampak macam benda yang sama, termasuklah macam bab bid'ah. Dia nampak benda itu adalah macam benda yang baik, cuma pada hakikatnya ia adalah benda yang syirik. Allah Ta'ala kata fahabitat a'maluhum, hapus semua amalan dia. Jadi macam mana perkara yang seterusnya yang dia perlu buat, dia tahu benda itu syirik. Syirik boleh membatalkan, dia balik kepada Allah Ta'ala dengan cara dia beriman semula. Quran sebut dia beriman kepada Allah, mungkin dia syahadah, dan kita pun hari-hari kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan supaya kita dapat mengembalikan iman kita semula. Pertama. Kedua, kita bertaubat, kita tidak lagi melakukan perkara tersebut dan kita melakukan amal saleh. Sama ada dosa pahala yang dahulu terbatal ataupun tidak, itu urusan Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala ampunkan kita. Dan boleh ataupun tidak perkara tersebut ataupun dosa yang dahulu menjadi pahala, Allah Ta'ala kata boleh. Sebab tu kerja kita bukan kita pergi nak tanya ustaz, pastikan macam mana pahala saya dulu, macam mana pahala saya dahulu. Itu bukan kerja kita, di luar daripada job scope kita. Kerja kita minta ampun, mohon Allah Ta'ala berikan hidayah, sabat dalam agama, tetap dalam keadaan beriman, beramal saleh, buat benda baik. Allah kata yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dan ada kemungkinan besar Allah Ta'ala menggantikan. Mungkin kita rasa benda tu tak syirik, tiba-tiba kita tahu syirik, kita taubat pada Allah, buat benda tu dah mungkin 20-30 tahun, Allah gantikan dosa itu menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat benar-benar bertaubat, benar-benar balik semula pada Allah, beristighfar, dan tidak semula balik kepada kesalahan-kesalahan dahulu. Ingat, syirik dia bukan benda yang senang nak detect. Dan bahkan kadang-kadang kita rasakan benda tu tak apa. Contoh, kita pergi kepada orang bomoh, tukang tilik. Nabi SAW haramkan, sehingga kita pergi tanya, barang hilang, kita pergi tanya dahulu, menapak pergi jumpa dia. Apa yang berlaku? Nabi kata tak terima salat, pahala tidak diberikan bagi dia 40 hari. Dan Nabi SAW sebut bagaimana dalam keadaan kita pergi dan kita mempercayai. Tok bomoh kata kita percaya. Dan Nabi SAW sebutkan apa yang berlaku. Kita telah pun mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Besar isu ni. Bila tanya pada orang-orang kita, dia akan kata tak apa, ikhtiar. Ikhtiar dia bukan mesti menyalahi syariat. Dia tidak dibenarkan untuk menyanggahi syariat. Ikhtiar yang awak kata itu pun sudah pun menyebabkan syirik, khurafat. Maka ikhtiar dia ada jalan dia. Kalau semua ikhtiar, semua benda halal. Maka bagi memenuhi jawapan ini, kerja kita sama ada buat macam mana, itu kerja Allah. Tapi yang apa pada kita yang perlu kita pun buat, taubat, jangan ulangi, dan bersungguh-sungguh memperbaiki amal saleh kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang perkongsian, dan insya-Allah berikan manfaat yang banyak bagi saya, soal jawab, dan mungkin ia boleh dalam jangka masa besok kita nak balik, ada soalan dalam sesi-sesi lepas daripada ini, mungkin ada 1-2, ia boleh dimanfaatkan dengan two ways communication, bukan saja satu pihak saja. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan kepada pengerusi majlis.